Boleh ke nak tukar mood full time kepada part time selepas awak daftar master atau PhD? Berbaloi ke kalau kita nak tukar mood full time ke part time ni? So untuk ini nanti saya tunjukkan kiraan jumlah yuran yang kita perlu bayar. Saya bagi satu situasi. Awak dah habis degree dan awak apply lah untuk kerja. Pergi interview tapi tak ada respon pula dari pihak pengemuka. Dan pada masa sama, lecturer ada offer awak untuk sambung master. Awak pun berminat, awak pun daftarlah master. So bermulalah sebagai seorang pelajar master. Kemudian tiba-tiba pada satu masa ada panggilan daripada pihak penemuduga tadi. Dia kata, awak berminat tak nak ambil kerja di sini? Dan awak rasa awak nak kerja tu? So macam mana? So jika kes ni berlaku kepada awak, janganlah berfikir untuk berhenti master. Sayang kalau kita dah mula, kita mesti habiskan. So kat sini saya boleh advise awak untuk tukar mood full time kepada part time. So ianya boleh tukar, tapi hanya boleh tukar sekali saja sepanjang tempoh pengajian. Kebiasaannya master full time adalah 2 tahun, iaitu 4 semester. Manakala part time pula adalah 3 tahun, 6 semester. Manakala untuk PhD full time biasa 3 tahun, 6 semester. Manakala part time untuk PhD dalam masa tempoh 4 tahun, iaitu 8 semester. Untuk soalan kedua tadi, berbaloi ke kita tukar full time ke part time? So untuk soalan ni, saya terangkan dalam next video lah. Okay? So nak daftar di mana? Daftarlah di UTHM.